Kelas ceria 2. Okey, tajuk kita hari ini ialah kenali keluargaku. Okey, apa yang kamu perlu buat? Okey, baca arahan. Arahan pertama ialah gunting gambar dan tampalkan pada petikan yang betul. Yang kedua, lengkapkan petikan yang diberi. Okey, cuba kita tengok. Okey, buka muka surat sebelah. Kamu akan nampak ada petikan bergambar ya. Okey, tajuk dia kenali keluargaku. Ini contoh satu keluarga. Kita balik tengok gambar yang pertama. Gambar yang pertama nampak seorang lelaki dewasa. Ada kapal terbang dekat sini. Siapa dia? Okey, ini ayah. Nama ayah Imran bin Nordin. Ayah seorang juruterbang. Ini seorang ayah, namanya Imran bin Nordin dan bekerja sebagai seorang juruterbang. Okey, kita tengok juga gambar sebelah. Okey, siapa yang sebelah ni? Okey, ada seorang perempuan dewasa dengan seorang baby, kanak-kanak kecil kat sini. Okey, siapa dia? Jom kita baca. Ini ibu dan adik. Nama ibu Nurlida binti Ahmad. Nama adik Hana. Ibu seorang suri rumah. Ini ibu. Ini adik. Ibu nama Nurlida binti Ahmad. Nama adik yang comel ni, nama dia Hana. Ibu ni dia tak bekerja. Dia seorang suri rumah. Dia menguruskan rumah tangga dia. Dia uruskan anak-anak dia. Okey. Okay, kita sambung tengok gambar yang ketiga. Tengok ada gambar ketiga ni. Nampak ada orang sedang bermain bola sepak. Sedang main bola sepak kan. Siapa dia ni? Jom kita baca. Ini abang. Abang saya bernama Danish. Hobi abang bermain bola sepak. Ini abang. Abang. Nama siapa abang tadi? Nama dia Danish. Nama abang ni. Apa yang dia suka buat? Hobi dia bermain bola sepak. Dia sedang main bola sepak. Okey. Tengok gambar yang keempat. Gambar yang terakhir. Ada dua orang dekat sini kan? Ada dua orang kat sini. Nampak Okey. Dua orang perempuan dekat sini. Okey. Siapa ni? Jom kita baca. Kakak saya bernama Hani. Dia murid tahun 6. Kami selalu belajar bersama-sama. Ini kakak dia. Namanya Hani. Dia tahun 6. Inilah saya dekat sini. Dia selalu belajar bersama kakaknya. Okey. Kalau kamu dah faham cerita ni, kita tengok muka surat sebelah, kita cuba jawab. Okey, lihat muka surat sebelah. Kamu tengok, kamu kena lengkapkan ayat ni berdasarkan daripada cerita ini tadi. Lihat. Okey, ayat yang pertama awak kena lengkapkan. Tapi sebelum tu kalau awak tengok ada ruang kosong dekat sini, apa yang perlu dibuat? Awak perlu gunting gambar-gambar ini terlebih dahulu. Ada gambar, ada 4 keping gambar. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Gunting dulu gambar-gambar ni, tampalkan, kemudian lengkapkan ayat. Baiklah, cikgu dah pun gunting 4 keping gambar tadi. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Okay, boleh asingkan gambar. Okay, lihat balik. Okay, lembaran kerja cikgu berikan. Okay, gambar pertama. Okay, gambar pertama tadi apa? Gambar ayah. Okay, jom kita tekan. Okay, gambarkan di sini. Pertama ayah kan? Okay. Okay, kita isi balik. Okay, tengok contoh tadi. Gambar ayah. Okay, apa ayatnya? Okay. Okay, kita isi. Apa dia? Ini ayah. Ini
ayah. Okey. Okey. Nama ayah Imran bin Nordin. Okey, salin semula. Imran bin Nordin. Okey. Seterusnya, ayah seorang juruterbang. Ayah seorang juruterbang. Okey. Okey, siap latihan 1. Okey, seterusnya gambar yang kedua. Gambar kedua gambar apa? Gambar ibu dan adik. Jom kita gam. Okey, gamkan di sini. Okey. Okey, rujuk petikan. Okey. Ini apa? Ini ibu dan adik. Ini ibu dan adik. Ini ibu dan adik. Okey, yang kedua. Nama ibu Nurlida binti Ahmad. Okey. Seterusnya nama adik Hana. Nama adik Hana. Dan ibu seorang suri rumah. Ibu seorang suri rumah. Okey. Dapat? Kalau dapat, kita buat untuk seterusnya. Okey. Gambar yang ketiga, gambar abang tadi kan? Jom kita gam. Okey. Kita gamkan di sini. Okey. Okey. Rujuk petikan. Petikan. Okey. Ini abang. Okey, sambung ni. Ini abang. Okey. Abang saya bernama Danish. Abang saya bernama Danish. Okey. Hobi abang bermain bola sepak. Hobi abang bermain bola sepak. Okey. Cikgu nak ingatkan ya, nama orang, nama abang tadi D, permulaan huruf dia mesti huruf besar, Danish tu. Okey. Okey. Okey, kita tengok yang terakhir, gambar terakhir ni. Kita nak lekatkan gambar terakhir, gambar dia dengan kakak dia kan. Okey, jom kita gam. Okey, lekatkan di sini. Okey. Tu rujuk. Ayat tadi. Okey. Kakak saya bernama Hani. Kakak saya bernama, siapa nama kakak dia? Bernama Hani. Okey. Dia murid tahun 6. Kakak dia murid tahun 6. Okey. Apa yang dia selalu buat? Kami selalu belajar bersama-sama. Kami selalu belajar bersama-sama. Okey. Itulah latihan untuk kamu buat. Kamu baca petikan yang cikgu beri tu. Okey. Pasal keluarga. Ada seorang ayah. Okey. Ada seorang ayah. Ada ibu.
adik-adik, ada abang, ada kakak, dan ni lah diri dia ya. Berkenaan dengan keluarganya. Okey, dia nak kenalkan tentang keluarganya. Okey. Okey. Selamat belajar.